Ya salam. Kami buat nafar awal. Alhamdulillah. Ni dah di luar Mina. Dah keluar Mina. Mana kawan baru kita? Aduh, kat luar baru dapat miss. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah. Masya Allah. Alhamdulillah. So ini dia untuk Haji Muassasah bakal haji. Ada cara kita buat nafar awal namanya ya. Dia ada syarat-syaratnya. Antaranya dah habis lengkap melontar pada 11 dan 12 hari Zulhijjah. Dah melengkapkan mabit pada 11 dan 12. Ada few lagi ya, tapi dia tak ada berkaitan dengan kesihatan yang whatsoever, tapi memang saya sendiri ada masalah sikit. So Alhamdulillah, bacaan 2007 kami buat nafar awal lagi sekali. So ini di bahagian luar Mina. Di luar Mina. Alhamdulillah. Kita akan mencari taksi dari sini sebab nak balik ke hotel dulu. InsyaAllah malam nanti ataupun awal pagi kami akan cuba buat tawaf dan sa'i, InsyaAllah. Okay. So itu dia. Ini jalan mengarah ke so many places. Ada ke bus station. Kami dengar ada bas yang free ke Al-Haram. Tapi kami nak cepat sikit balik hotel dulu untuk bersiap-siap physically, especially sebab terlalu kepenatan. Tadi di tol untuk masuk ke jalan Jamrah pun agak jauh, probably 1 km by itself. So dengan bag masing-masing, kalau buat tawaf dan sa'i sekarang pun tak mungkin, rasanya mungkin tak dapat buat dengan sempurna. So here we go. Kalau dah sampai area taksi nanti, mungkin saya akan buat follow up, InsyaAllah. Okay.